And now Aslan nak buat air A&W flute. A&W flute ni kita akan letak aiskrim dan juga air. First kita ada cup cover. Asal nak letak aiskrim dulu kot. Sikit je. Tengok kena violation je lagi. Asal tuang kat luar kamera. Alamak. Tak berapa banyak gas dia. Mesti korang rasa tak menyelerakan dan dia punya warna. Ya, tapi rasa dia sangat sedap. Tengok gas dia dah naik. Tanjiro, asal ada banyak plan dengan boy tau. Tapi I'm sad right now. Mungkin korang tak tahu sekarang, tapi korang akan tahu nanti kenapa Asla sedih. Kalau ikutkan Asla dah banyak dah planning dengan boy ke sana ke sini, nak buat itu, nak buat ini, but something bad happen, guys. And Asla tak boleh bagi tahu sekarang. Korang just tunggu je lah. Air apa ni? Ini air A&W. Letak aiskrim vanilla. Asal tak boleh spoil. Korang kena tunggu sendiri. Oh my god, it's so good. Ajak boy main dengan Tanjiro and Rengoku kalau sempat. I'm so sad right now because apa yang I plan, apa yang I harapkan and apa yang I dah susun cantik tapi tak kesampaian. Nanti korang akan tahu. Tapi Asla reda. Asla reda sahaja and Asla cuma ikut je, follow the flow. Jadi korang tengoklah konten Asla malam ni pukul 7.45 sebab kemungkinan itu konten terakhir. Kemungkinan korang dah tak akan nampak lagi dah momen-momen Asla dengan bobo yang macam ni. 7.45 tau, sikit je lagi. Why konten terakhir? Kemungkinan. Bukan terakhir. Bukan terakhir, konten terakhir. Sweet moment terakhir kami. Tipu. Kalau korang tak percaya, korang kena tengok konten malam ni, okay? Bulan dan bintang bersinar berkelipan. Pukul 7.45 Asla post ni. Lebih kurang lagi 10 minit. Lebih kurang lagi 12 minit. Jadi sebelum nak tunggu konten ni, kita tunggulah.
Konten berapa minit? Konten ni dalam 27 ke 28 minit macam tu. Thank you for the gift. Korang layanlah Asboy ni, okay? Sebab takut nanti Asboy dah tak ada. Takut nanti. So korang layan je lah. Sementara masih lagi ada ni, okay? Batch 3 last ke tahun ni, betul. Batch 3 last, thank you. Lepas ni next year pula. Dah tak ada batch yang masuk. Bulan dan bintang. Apa? Always with me. Tanjiro are so cute. Say hi Tanjiro to your fans. Tanjiro, you know you have your own fans. Dengan muka. Betul lah guys, buat muka kesian boleh dapat fans. Tanjiro muka dia always sad and kesian. Tiba-tiba ada fans. Mami geram lah hidung awak ni comel sangat. Jumpa Aus tak semalam jumpa. Sangat kebetulan terkejut. Tapi asal malu sikit lah jumpa dia. Sebab last asal jumpa Aus pada hari yang kita orang review kunafa tu. Korang tahu tak? Yang review kunafa ada Aina, ada Daus, ada Harry. Itu ialah last asal jumpa Daus. Pasal saya tak jumpa dia dah sampai dah semalam terserempak. Dia macam zaman-zaman budak college kan. Zaman-zaman budak sekolah yang korang ni dulu sekolah dulu dah lama terpisah, tiba-tiba jumpa kat college. Macam tu. So jadi asal rasa malu sikit nak tegur dia. Dekat buka Bella Oh ya kot, lupa lah weh. Ya kot, betul lah. Last lah jumpa dekat Kak Bella punya booth Johor. Itu pun sekejap je. Saya lupa. Mana Goku ada je. Goku dia tak friendly sangat lah korang. Tu Goku ni dia jenis yang dia suka duduk berdekatan dengan Aslah. Tapi dia tak suka dekat. Macam nak cakap Goku ni dia suka duduk nearby. Macam kalau saya duduk sini, dia duduk kat bawah kat tepi kaki yang macam tu. Tapi kalau Tanjiro ni dia pick me sikit. Macam Tanjiro ni dia very pick me, see? And dia nak screen time lebih. Tanjiro ni dia always be by my side. Kalau Goku ni dia nearby tau. Kalau saya duduk sini, dia akan duduk tepi kaki ataupun tepi kat bawah. Tapi kalau Tanjiro dia akan duduk depan muka macam ni. Macam tu. Tanjiro ni dia always want to extra. Tanjiro ni extra. Goku ni dia tak begitu friendly lah korang. Goku ni dia cuma suka duduk nearby, suka dibelai je. Tapi kalau asal nak dokong ataupun nak cium dia macam mengelak macam tu. Tapi kalau Tanjiro sangatlah orang kata pick me. Kau nampak tak Tanjiro tengah tengok apa sekarang? Dia tengah tengok asal punya air. Tanjiro dia tak akan turun daripada meja tau. Selagi asal duduk kat meja ni, Tanjiro dia takkan turun. Dia sangat pick me. Dan Goku atau Tanjiro, dua-dua saya sayang. Dua-dua saya sayang. Dua-dua sayang, tapi yang manja Tanjiro lah.
Sedapnya Tanjiro. Minum air macam hirup sup. Air apa tu? Air A&W tambah aiskrim vanila. Dia jadi macam float lah. A&W float tambah aiskrim vanila. Mata saya macam Cina. Siapa? Tanjiro ke? Oh, Alhamdulillah. Sorry guys. Mana Boboiboy ni? Asla ajak Boboiboy live sekali tapi dia tak nak. Dia tak kisah dah dekat Asla. Mentang-mentang dia dah ada yang baru. Asla pernah pakai gua sha ke? Gua sha ni Asla pernah pakai roller. Gua sha yang nipis tu kan. Yang roller pernah lah. Gua sha tak reti lah. Gua sha tu kalau korang salah buat, muka korang jadi sengit. Korang jadi sengit. Asal psikopat ke? Tiba. Korang kena tengok konten ni tau. Sebab mungkin ini last moment kami together yang happy together. Mungkin moment selepas ini tak ada happy-happy dah. Tanjiro apa? Tanjiro. Tapi jangan. Dia dah tak tahan weh. Tadi aku macam tunjuk-tunjuk kat dia kan. Aku tengah minum air ni. Lepas tu dia macam, dia dah tak tahan dah. Dia kena serbu juga. Air apa tu Kak? Ramai orang nak tahu ya. Ini adalah air A&W yang asal tuang dalam cawan. Lepas tu asal letak aiskrim vanila. So dia jadi fluid. Mesti korang tengok dia gambar dia macam tak menyelerakan kan. Tapi sedap. A&W fluid macam tu. Kenapa last memory happy? Stay tune je. Korang tengok je. Nanti korang tahulah. Yang penting lagi 5 minit konten ni akan keluar tau. Sekejap lagi Asla akan live sekejap. Kita sama-sama masuk live chat dekat YT pula. Sebab Asla buat premiere. Asla buat premiere dekat YT. Jadi kita chat live sama-sama dekat sana. Asal diet macam mana? Asal tak pernah diet lah korang. Asla punya genetik memang kurus-kurus kot. Kecuali kakak Asla yang sulung nombor 1 tu. Kakak Asla sulung tu dia terlebih kalsium dan juga lemak manis. Kakak Asla nombor 2 tu sama macam Asla walaupun dah ada 2 orang anak. Kakak Asla nombor 3 pun dia terlebih lemak manis sikit lah. Kakak Asla nombor 4 pun kurus juga. Jadi genetik saya memang kurus-kurus. Tak ada diet. Tak minat lah korang diet. Diet ni orang kata sangat menyusahkan. Like korang tak boleh makan benda-benda yang menarik sebab nak kena diet. Lepas tu orang diet ni kena makan sayur. Asal pula tak makan sayur. Asal tak ada abang ke? Adik-adik Asal semua perempuan. Ada 5 semua perempuan. Asal anak last sekali. Kakak sulung Asla umur 35. Dan Asla anak bongsu umur 24.
Tapi kurus je sebab genetik Aslah memang kurus korang. Aslah punya genetik kot. Sebab kakak Aslah dah ada 2-3 orang anak pun still kurus. Jadi saya yang tak berkahwin lagi ni, mesti dah kurusnya. Bila kahwin, insyaAllah 2027 lah. Doakan yang baik-baik. 2027 umur aku 26 kan? Macam awal ke? 2028 lah korang, 2028. Time tu pun korang ingat lagi dengan Aslah ke tak kan? Saya korang pun dah lupa dah dengan Aslah masa tu. 2028, 2027. Dengan siapa ya kakak? Dengan siapa tu? Rahsia Tuhan. Dengan siapa tu biarlah rahsia Tuhan. Sebab kita tak tahu lagi. Kita esok hidup ke mati ke pun kita tak tahu. Ini kan pula 2-3 tahun akan datang. Okay. Korang dah keluar ke belum? Oh dah keluar okay. Aslah nak end live dah keluar. Sebabkan konten sudah keluar. Jadi kita pergi join live chat dekat konten Aslah tau korang. Sebab Aslah buat premiere. Jadi Aslah akan pergi live chat dekat sana juga. After premiere tu insyaAllah kalau ada masa Aslah buat live lagi. Kita buat chat dekat situ tau. Jadi kita sama-sama tengok konten pada malam ini. Dan kita happy-happy lah selagi masih ada. Takut nanti kita bersedih. Bye guys. Kita jumpa dekat YT channel Aslah sekarang. Okay, sebab konten ni dah keluar sekarang. Kita live chat dekat sana sebab Aslah buat live dekat YouTube. Jadi kita pergi join YT Aslah sekarang juga. Jom korang. Bye-bye.